Hidung kau apa tu, Kak? Astaga. Ekor lembu ni tengok ni ha. Untuk buat buka puasa ke, open house ke. Dekat Nak Raya ni kita buat menu berbuka lain sikit pada yang lain. Resepi Tom Sep ekor lembu daripada Kak Suarin Jinda Cafe. Lebih kurang singgang versi Thailand. Tak cukup lagi. Mula ada puluk Ni. tu. Berai, Bu. Tengok berai dah mulu. Tu tak makan lagi. Okey, terjah Ramadan pertama bersama Suarin Jinda dan Amir di restoran Suarin Jinda. Ini kita masak dua resepi si awak. Awak raya teh. Ha nak. Bayar bela. Buatlah raya. Apa tak buka lagi kedai ni? Apa dia? Kita nak buat Tom Sep ekor lembu. Tengok ni, ekor lembu yang ada kulit-kulit gini. Buat open house Buat open house kau. gitu. Untuk buka puasa kau, Kak, kan? Boleh. Untuk bahan-bahan dia pun simple saja. Bagai-bagai gini supaya kita buat tom je jugalah. Kepada kita ada serat, kita ada halio, Kak, dek. Ha. Halio, kita ada Halio ke apa? Kuah. Kuah kita ada tu tomato. Ha. Apa dia? Lepas tu merah-merah ni minyak tom je. Tak bukan minyak hong. Kapan ni kita koin telur. Ekor lembu ni tengok ni ha. Lembu saloli. Mana lagi nak ada ekor lembu ada kulit gini. Ha tengok ni ha. Ha tengok ni. Hidung kau apa tu, Kak? Astaga, hidung. Hidung amel. Kita tumis dia kejap. Lepas tu kita ada ni air sup dia ni. Kita lubuh daging tadi. Lubuh apa ni? Ha kita Lembu lubuh dia. ekor tadi tu. Ha gitu kita masukkan dia. Saya tanya, kuah sup tu buat kat lagu mana kuah sup tu? Allah, sebab kita buat sup tu lebih biasalah. Masuk je. Apa ni? Bawang putih, bawang merah. Apa ni kakak-kakak kita buat Kakak-kakak semua sup lah. tu. Sup bunjuk ke apa kau rebus belakang tu. Ha. Okey, apa tu, Kak? Dia ada merah gitu ameh. Masuklah gitu. Masuk ekor. Masuk ekor. Ni masuk. Lah. Oh, makanlah ameh hari ni. Makan. Asal ni yo Tom Sep ni orang Thailand tapi Thailand atas sikit. Orang Isan lah. Kalau kita Isan atau orang apa ni? Utara gitu. Orang sana bangun pagi-pagi you makan Tom Sep. Cicoh dengan pulut. Kita suka makan pulut. Kalau orang bawah ni makan nasi. Orang bawah makan nasi. Tapi kat asal atas ke bawah? Kak golok lah. Kak sebawah. Kak asal bawah ha. Bahan-bahannya. Bahan-bahan dia kita ada beras goreng. Beras goreng. Beras goreng kita masuk. Masuk sikit dulu. Dia buat hasil dah bela lah ada banyak ketemu skelo kau, Pak. Dia kena pedas dengan masak. Masuk lado. Tak ada apa dah skelo lado. Astaga, Kak. Janganlah skelo. Okey, buka. Bose sungguh ha. Tom Sep kita sikit. Masuk ketai ni ke toleh lari dah kena ada ni kicap ikan ni. Okey panggil kicap sotong sebenarnya buat dengan ikan. Gula sikit jangan banyak. Yang banyak ni Tom Sep je tok manis. Sebab Tom Sep ni tak manis dia kena masa-masa pedas gitu. Masing-masing. Kicap ni kicap Bukit Mah. Kicap botol hijau tu. Tudung hijau. Kicap Bukit Mah kena masuk juga sini. Lepas tu Kak ajar Amel selagi kalau masuk jangan ngupik kakak. Tengok ngupik kakak berpergi hujung-hujung suruh jangan. Kak masuk ayah saya Jawa deh. Masuk ayah saya Jawa. Ayah saya Jawa ni dia masam betul je dia manis dia. Sedaplah ayah Jawa. Kita masukkan serbuk perisa air sikit deh. Dia kena masuk sikit. Tok masuk tok sedap ni. Apa lagi? Daun kau tu, daun apa ni? Daun pakcik Vietnam. Pakcik Vietnam. Masuk ya. Gitu. Tengoklah. Kita masak dah, dia panas lah. Kita tunggu je regak lah. Regak lah. Gitu. Mendidih. Ayo mendidih. Tapi kita ni tak cukup pedas lagi, Mek. Cukup pedas. Dia kena masuk lagi. Sebut lado sikit. Dia memang terbuat asyik. KPJ kau KPJ. Masuk sikit. Tengok ni. Sebab dia rasa bila dia rasa masing-masing pedas dia tu bukan pedas osik. Dia pedas nak lagi. Gitu orang tu nak lagi. Hirup lagi. Lepas tu tinggal masuk saja. Last kali kita akan masukkan 5 nipis. Sebab dia cukup. Dia kena masam lagi. Tapi pedas dah ni, Meh. Pedas dah. Bosel dah ni. Masuk dah lah. Tapi you masuk dah sebenarnya tunggu je regak ya ni. Cuma nak suruh dia mendidih su garis tu biar molek. Ni. Berai, Bu. Tengok berai dah mulu. Tu tak makan lagi. Super tu well lah ke syom-syom gitu ke. Amel kau? Amel kau? Atas muka saat. Atas muka bumi. Lah Amel. Lah Kak Jeligo molek, Kak. Tengok ni. Tu. Kau kulit-kulit. Siap dah. Kita tak cukup lagi. Mula ada puluk tu. Mai. Nak wit tu cerego sikit. Buase sungguh. Buase sungguh KPJ panggil dulu. Tom Sep untuk buat buka puasa ke, makan nanti open house ke. Tengok ni, Tom Sep ekor lembu. Okey, kalau saya buat saya guna ekor lembu, boleh ya guna tulang pun tak apa.
Tom Sep tulis. Tom Sep ayam pun boleh juga. Okey, Tom Sep Ada menu. Dua-dua cawangan ada. Lepas tu pula awak kalau jenis tak makan ekor kak, boleh juga order Tom Sep tulis. Tom Sep perut bulat campur tulis, Tom Sep tulis saja pun boleh, Tom Sep ekor pun boleh. Okey, untuk bulan puasa ni kak. Bulan puasa ni kita buka seperti biasa untuk berbuka puasa, dan awak kena booking. Dan juga menu-menu special kita apa kak? Kita ada untuk tahun ni, kita tak ada set family, tak ada set Sungai Kolok, tak ada set KB. Tak ada. Okey, set ni. Tahun ni kita bagi dengan set Sukhothai. Okey, dengan set Icon Siam. Yang ni lah. Lepas tu kita ada set Platinum. Yang ni sesuai awak, mana nak makan untuk buka puasa, nanti kita akan bagi link untuk sesuai awak booking. Hanya booking sahaja. Hanya booking untuk saja makan. untuk makan. Buka puasa. Jangan risau. Dan kita ada menu baru juga. Menu baru. Lepas awak makan buka puasa, sambung dengan moreh. Moreh selalu nak yang punya head. Moreh selalu dekat Bansuari. Moreh tahun ni pun kita akan bagi dengan menu koreng-koreng dari Thailand. Kita buat masuk juga meh. Mari pakat mari belakang tu dekat Bansuari tu. Janganlah. Macam-macam shonik ada. Shonik ada dia bagi banyak-banyak tu dia kat gaya mulut dah kak. Sedap dia. Sedap dok kak shonik kita. Sedap. Sedap dok. Kena mari Kena bagilah sebab nak mai tengoklah moreh suari ni lagu mana. Nanti make info lah macam mana ya. DM belakang tu untuk booking meja untuk berbuka puasa. Beres.